silap mata pula. Okay, insyaAllah sekejap lagi kita akan mulakan perbincangan kita, dan memang sangat lama lah saya tak live ni. InsyaAllah kita akan berbincang sedikit pengenalan tentang surah Maryam, dan bersama saya hari ini tetamu Ustazah Nuraini Syabuddin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, ahlan, dan dijemput juga lah untuk sebarkan pada yang lain, insyaAllah. Harapnya adalah kita punya manfaat daripada perkongsian ni, insyaAllah kan. Hari ni okey, saya rasa saya nak mula je lah, berapa ramai pun ada tak apa, kita mula sembang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bin nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan hari ni hari Jumaat. Mungkin ada sebahagian kita telah memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri belum memulakan selawat tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sepatutnya pada setiap hari kalau boleh kita baca dalam 100 kali. Tapi tadi saya ada tumpuan yang lain, dan saya juga menghabiskan surah Al-Kahfi tadi, alhamdulillah. Dalam perjalanan dari rumah sampai ke pejabat, sempatlah kita habiskan surah Kahfi. Jadi nanti insya-Allah baru saya akan memberikan fokus kepada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saya baca juga ulasan ulama kenapa, apa hikmah kita disunahkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi pada hari Jumaat. Okay, Ustazah ini sekejap lagi saya jemput Ustazah ya. Mengapa kita disunahkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi pada hari Jumaat? Maka ada ulama kata macam ni, oleh kerana hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, secara mingguannya hari Jumaat lah kan. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula adalah penghulu segala nabi. Maka ada eloknya kalau kita gabungkan antara dua penghulu, iaitu penghulu segala hari dengan penghulu segala nabi, dengan cara kita memperbanyakkan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada pada malam ataupun siang Jumaat. Jadi insya-Allah saya pun usaha juga paling kurang kita kejar 100 kali. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan pasti ada selawat, lafaz selawat tersendiri kan ketika berselawat ni. Okey, apa mungkin ada yang berselawat Allahumma salli ala Muhammad sahaja, mungkin ada yang selawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sendiri memilih untuk ada elemen selawat dan juga salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi barakah pun ada juga kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sora, alamak macam mana tu, Sora Kairos kan. Okey, jadi insya-Allah kita target kita ada selawat, kita ada bacaan surah Kahfi insya-Allah. Dan kalau boleh kita memperbanyakkan tanaman pokok syurga. Okey, apakah tanaman pokok syurga? Dia ada banyak sebenarnya tanaman pokok syurga ni. Dia ada beberapa. Antaranya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, dan Nabi Muhammad berjumpa dengan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim pun pertamanya minta Nabi Muhammad sampaikan salam baginda kepada umat kita, umat Nabi Muhammad. Yang tu yang selalu kita duk baca tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam usaha kita menjawab salam Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita semua memperbanyakkan tanaman syurga. Iaitu apa dia tanaman syurga ni? Menurut hadis riwayat Bukhari ataupun Muslim ataupun kedua-duanya sekali, iaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan bukannya satu bacaan tu baru satu pokok, tak.
Subhanallah satu pokok, Alhamdulillah satu pokok, La ilaha illallah satu pokok, Allahu Akbar pun satu pokok. Jadi ada 4. Okey, itu riwayat Bukhari ataupun Muslim. Rasa betul dah riwayat Bukhari atau Muslim kan. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain pula, rasanya dalam riwayat Sahih Ibn Hibban rasanya, Nabi Ibrahim AS ajar cara menanam pokok syurga tu bacaannya La hawla wa la quwata illa billah. Maka ada elok kalau kita gabungkanlah kedua-duanya. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Apa lagi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, memang Nabi SAW minta kita perbanyakkan hauqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Dan baginda menyatakan ia merupakan khazanah syurga. Apabila sebut khazanah ni kan benda yang besar kan. Macam kita kata khazanah negara, benda yang besar, harta yang tersimpan. Maka bila kita sebut khazanah syurga ni, kata ulama seperti Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, dia merujuk kepada harta yang nafis, harta yang sangat-sangat bernilai. Itulah dia punya sebagai intro kita ni. Ahlan Ibu Sarah Babjan, ni yang selalu memberikan sokongan, dan orang kampung saya, orang kira macam orang dekat saya ni, Shah Alam kan, kita Shah Alam. Okey, jadi saya nak jemput tamu kita pada hari ini, Ustazah Nuraini Shahbuddin, untuk sama-sama kita berkongsi tentang pengenalan surah Maryam. Pengenalan surah Maryam yang nanti okey, Ustazah ini dah masuk. Kita bagi masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ahlan, assalamualaikum Ustazah. Tak kuat suara. Tak dengar suara Ustazah ini. Dia dengar tak Ustaz? Ke jauh? Okey, Ustazah ini cuba, Ustazah ini ada kat rumah ke? Ada di rumah Ustaz. Ada di rumah. Alamak, tuan-tuan dan puan-puan yang lain boleh dengar tak suara Ustazah ini ni? Adakah saya seorang yang tak dengar ataupun kita beramai-ramai tak dengar? Mohon Ibu Sarah ataupun yang lain, dengar. Jelas je. Saya rasa mungkin faktor saya pakai mic kot. Saya cuba tanggalkan dulu. Okey, Ustazah ini boleh dengar suara? Ustazah ini? Betul. Suara lagi jelas dan kuat. Inilah dia punya penghalang perjuangan kita hari ni. Namanya Boya namanya. Rupanya Boya ni hanya untuk seorang je. Dia tidak untuk jemaah. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita hari ini bersama dengan Ustazah ini. Saya pun tak naklah sembang panjang tentang Ustazah ini ni siapa. Tapi beliau mula dikenali dengan Jenini Bonda di Facebook dulu. Astagfirullahalazim, saya sebut nama orang lain. Dah lama tak live, tak pandai peraturan dah. Okey, Ustazah ini terkenal dengan Jenini Bonda dulu dengan tulisan-tulisan yang menarik, lukisan yang menarik, nota yang menarik. Dan alhamdulillah Ustazah ini pun ada 2 buah buku ke dengan kita terbitkan ataupun 3 yang di peringkat fakih? 2 Ustaz. 2? 3 dengan 3. Pesan Tuhan kepada pasangan? Mesej sedih dalam surah An-Nur. An-Nur. Dan yang baru tu, yang 10 gabungan penulis. 10 penulis. 3 buku alhamdulillah, dan saya pun rasa banyak benda lah saya, kalau boleh saya nak claim pun, banyak rasa jugalah saya pada Ustazah ini ni, sebab saya perkenalkan beliau kepada PTS. Tapi Ustazah ini sepatah pun tak pernah belanja saya setakat ni. Tak apalah, saya okey je. Okey, rasanya Ustazah ini terlalu muda dibandingkan dengan saya pun. Peringkat adik jauh lah. Kalau saya ni kahwin awal sikit, peringkat anak lah Ustazah ini ni. Tapi kena kahwin umur 15 tahun lagi lah jawabnya. Dan hari ini Ustazah ini akan bersama dengan saya, tuan-tuan sekalian, untuk bincang permulaan tadabbur surah Maryam. Antara surah yang saya minat Ustazah ini dalam keadaan, kalau dulu-dululah, sekarang ni mungkin tak berapa sangat, tapi dulu kalau saya dalam keadaan sedih, antara surah yang menjadi penghibur saya adalah surah Maryam. Okey. Dan selain daripada surah Maryam, surah Ar-Rahman itu surah pengubat. Cuma surah Maryam ni dia ada elemen-elemen yang menarik lah. Dia ada cerita kesedihan Nabi Zakaria yang akhirnya terubat. Dia ada cerita kesedihan Maryam akhirnya terubat. Dia ada cerita tentang kesedihan Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim dia beliau ditolak, baginda ditolak oleh bapanya. Seorang menolak, seorang yang baginda sangat kasihi menolak. Tapi Allah Taala bagi dua, iaitu wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nabiyya, iaitu Allah Taala kurniakan anak yang namanya Ishaq dan juga Yaqub sebagai cucu. Itu maknanya satu tolak, Allah Taala datangkan balasan dua lagi, pendukung yang sangat kuat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan tu pasti ada bersamanya dua bentuk kesenangan kan. Okey, jadi ada cerita-cerita yang sedih lah dalam surah Maryam ini, tetapi semuanya terubat. Semuanya terubat. Justru Ustazah ini pun semalam saya bincang, Ustazah nak bincang tajuk apa? Katanya nak bincang surah Maryam daripada aspek suratul rahmah, surah yang memberikan rahmat. Dan saya lupa lah Ustazah ini untuk saya semak berapa banyak perkataan rahmat yang terkandung dalam surah ini. Tapi memang banyak, pastinya sangat banyak. Iaitu daripada awal lagi dalam ayat yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kemudiannya tapi yang peliknya Ustazah ini, dalam keadaan biasanya kan kalau kita tengok ayat Quran, apabila Allah Azza wa Jalla berbicara tentang nikmat, rahmat, Allah perkenalkanlah dirinya sebagai Rabb, sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim. Tapi kalau Allah Ta'ala nak berbicara tentang azab yang menimpa sesuatu kaum, maka nama lain digunakan seperti Al-Aziz ke ataupun lain-lain. Okey. Tapi pelik dalam surah Maryam ini, paling kurang saya dapat menghidu ada dua yang pelik apabila dikaitkan dengan suratul Rahmat, dengan perkataan Rahman ni ataupun rahmat. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan dalam ayat yang ke berapa ya? Sekejap saya tengoknya surah Maryam pada ayat yang ke cerita Nabi Ibrahim ayat 44. Kalau Quran tu muka surat 308. Mana-mana yang ada Quran boleh buka Quran sekali, muka surat 30 berapa tadi? Muka surat 45. Okey. Muka surat 308 ayat 45. Yang mana kata ayat 44 dan 45. Pertamanya, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan itu derhaka kepada Tuhan Ar-Rahman. Jadi biasanya cerita derhaka ni Allah Ta'ala tak gunalah perkataan Ar-Rahman. Tapi dalam ayat 44, Allah Ta'ala gunakan perkataan Ar-Rahman, Tuhan yang pemurah. Syaitan bermusuh dengan derhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Okey, dan juga lagi unik dalam pada ayat 45 ketika Nabi Ibrahim AS pujuk abah dia, ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna li syaitani waliya. Wahai abah, sesungguhnya Ibrahim takut kalau abah nanti akan diazab oleh Tuhan Ar-Rahman. Jadi itu pelik, sepatutnya kalau sebut azab ni kita tak panggil lah Tuhan tu Tuhan Ar-Rahman. Hatta kalau kita nak sembelih haiwan pun kita tak kata Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita baca surah Taubah pun kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya kalau sembelih tu Bismillah ataupun kita Bismillahi Allahu Akbar. Tapi dalam kes azab dalam surah Maryam ini pelik kerana kata Nabi Ibrahim AS, azabun minar rahman, azab minum air. Azab daripada Tuhan yang maha pemurah. Jadi kenapa dikaitkan azab itu daripada Tuhan yang maha pemurah? Dan satu lagi yang sempat saya hidu tuan-tuan dan puan-puan sekalian adalah pada ayat yang ke mana ni? Oh bukan ni, ni saya ada terkhilaf sikit dalam satu tempat lagi. Tapi banyaklah sebenarnya. Tapi saya tertukar ada satu tempat tu. Ni jumpa dah. Ayat 93, betul lah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat 93 muka surat 311. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi perkataan Ar-Rahman, iaitu kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Ini cerita orang-orang yang jahat pun nanti kelak akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sebagai hamba. Tapi menariknya dia guna nama Ar-Rahman tu. Nama Ar-Rahman digunakan. Jadi ini merupakan sisi-sisi menarik yang boleh kita bincangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz Zamri, barakallahu fiik. Jadi boleh tak dalam keadaan kita nak mendengar ulasan daripada Ustazah Nuraini kita ni, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, saya nak minta bantuan daripada 3 sudut yang mudah. Pertamanya boleh tekan-tekan tab skrin untuk berikan tanda love sebagai tanda sokongan. Yang kedua, boleh tak berikan kalau ada catatan, ada ulasan menarik daripada Ustazah Nuraini dan insya-Allah menarik, tolong buat catatan di ruangan komen. Saya nak buat catatan tak boleh sebab sebagai tuan rumah tak boleh. Jadi tuan-tuan puan-puan, tolong buat catatan apa poin-poin menarik yang Ustazah ini kemukakan. Jadi apabila dia suasana di hidup tu lagi best lah kan. Barulah saya dan Ustazah Nuraini ni tak bercakap seorang diri. Yang ketiganya, untuk menghidupkan suasana di bawah tu, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan kongsikan apa yang pengalaman tuan-tuan dan puan-puan ataupun pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang surah Maryam. Ada tak apa-apa sajalah tentang Maryam ke, tentang keluarga Maryam ke, tentang surah Maryam ke. Bila sebut je surah Maryam, bila sebut je tentang Maryam, apa yang terbayang dalam kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Mungkin boleh berikan komen di bawah agar dapat menghidupkan suasana perbincangan kita insya-Allah. Jadi Ustazah Nuraini, saya berikan ruangan yang pertama, mengapa surah ini dinamakan sebagai Suratul Rahmah, surah yang penuh dengan kerahmatan daripada Allah Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak Ustaz? Dengar. Dengar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, Ustazah Khairi yang saya hormati selaku moderator pada hari ini, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab sekarang ni musim ni kan musim batuk, musim orang demam, musim influenza dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, insyaallah kita sama-sama jaga kesihatan lah. Sebab ada setengah sekolah yang tutup, macam sekolah saya masih sekolah menengah tu, saya lihatlah cikgu-cikgu daripada status WhatsApp kan, mereka kena buat kelas online PDPR semula sebab sehari tu kalau pelajarnya pergi ke pelajar asrama tu, dia sebab ulul albab kan. Jadi bila pergi ke klinik tu sampai 40 orang sekali jalan. Allahu Akbar, subhanallah. Dah mata satu bas. Jadi dapat surat daripada PPD, jadi kena tutup sekolah untuk seminggu. Dan 3 tingkatan 5 je lah sebab mereka nak SPM kan. Jadi saya melihat bahawa perlunya jaga kesihatan pada puasa sekarang ni dan macam-macam berlaku lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita dah dengarkan daripada Ustaz Zuhairi tadi tentang surah Maryam. Sebenarnya Ustaz Zul, surah Maryam ni nak katanya saya mula berfokus bila Ustaz bagi tugasan ni. Alhamdulillah lah, dia bukan sekadar tugasan, tapi Ustaz bila baca surah Maryam ni tak mena-mena dia rasa air mata tu mengalir perlahan-lahan. Dia rasa macam ketika Nabi Zakaria dikurniakan anak, dia minta anak dalam umurnya dah tua renta, kemudian isteri yang mandul. Dia menjadi persoalan kepada saya. Kenapa kalian ni, kenapa kita semua ni nak mempunyai anak? Sedangkan Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Zakaria nak anak tu bukan sebabkan harta dunia untuk wariskan dia punya legasi, tidak. Tetapi untuk menjaga agama yang sedang dia bawa. Dia jadi fikir, bercakap dengan diri sendiri. Apa sebenarnya kamu nak mempunyai anak ni, wahai Aini? Dia macam duduk seorang, duduk baca kitab tu kan Ustaz kan. Jadi apakah sebab disebabkan anak tu sebagai nak bersenang-senang, disebabkan orang lain ada anak, kita pun nak ada anak juga, ataupun apa yang kita nak wariskan kepada anak kita nanti, harta kekayaan ke, tanah, sebidang tanah ke dan sebagainya. Dia buat saya bermuhasabah tentang surah Maryam ni. Walaupun saya punya bahagian tentang surah tentang Nabi Zakaria kan Ustaz kan, dia baru separuh jalan tu orang kata. Tapi dia sangat-sangat memberikan kesan yang mana saya rasa
semua orang kena baca surah Maryam ni. Semua orang kena hadam kerana di situ ada pembentukan keluarga, bagaimana seorang ayah yang soleh, bagaimana seorang isteri yang ketika dah disebutkan sebagai orang yang mandul. Jadi dekat situ adanya peranan sebuah keluarga dekat situ. Jadi berbalik kepada kandungan surah Maryam ni, ada satu kitab yang saya baca ni Ustaz, dia berkaitan dengan surah Maryam ni antara surah yang dikenali surah yang lain sebagai surah Kaf Ha Ya Ain Sad lah, daripada ayatnya pertama tu. Dan ada yang menarik bila saya baca, dia menyebutkan tentang surah Maryam ni sebagai suratul rahmah. Iaitu bila kalau kita lihat macam saya sebutkan tadi berkaitan dengan kalimah rahmah dan kalimah rahman. Banyak dalam ayat ni. Dan kita tanya-tanya sehingga kan saat Allah nak memberikan apa untuk orang-orang yang mukmin pun diberi rahmah, kalimah rahmah. Orang yang berada dalam kesesatan pun disebutkan tentang rahman. Lepas tu disebutkan lagi tentang orang-orang yang dah berada dalam keadaan kesesatan tu pun masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala gunakan kalimah rahman tu. Nak kata rahmat Allah itu sangatlah luas, rahmat Allah itu sangatlah boleh untuk kita semua dapatkan. Jadi berbalik kepada kenapa surah ini disebutkan sebagai suratul rahmah, kerana dalam surah ini Allah melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hamba pilihannya. Kalau kita lihat di sini antara hamba-hamba pilihannya antaranya Nabi Zakaria, kemudian Nabi Musa dikurniakan Nabi Harun, kemudian Nabi Ibrahim dikurniakan seperti Ustaz kata tadi Ishak wa Ya'qub. Kemudian disebutkan suratul rahmah ini kerana Allah berikan rahmatnya kepada hamba-hamba pilihannya, dan dalam surah ini pula disebutkan nama Ar-Rahman. Sebab itulah disebutkan sebagai suratul rahmah, iaitu salah satu nama Allah yang agung daripada nama-nama Allah yang lain. Dan dia membuatkan kita terfikir antara banyak-banyak nama Allah, kenapa Allah meletakkan sifatnya iaitu Ar-Rahman. Salah satu namanya agung tu Ar-Rahman. Jadi di sini antara yang kita boleh lihat, antaranya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan rahmat Allah dalam surah Maryam ini, kita boleh melihat daripada beberapa tempat ataupun beberapa sudut lah. Kalau daripada surah Maryam ini, yang pertama sekali, selepas sahaja Allah memulakan surah Maryam ini dengan muqatta'ah, huruf muqatta'ah, Kaf Ha Ya Ain Sad itu, kemudian Allah terus masuk dengan zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi saya akan bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan, apakah dia bentuk rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih ini. Dan akhirnya kita merasakan bahawa kita pun insya Allah boleh mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini. Baik, yang pertama adalah rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat pada ayat yang kedua, zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apa yang berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah bentuk rahmatnya adalah Allah menjadikan isteri Nabi Zakaria ini boleh mengandung. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita fikir secara logiknya kan, kalau kita fikir secara akal kita yang terbatas ini, kita kata, sedangkan kalau kita pergi ke klinik pun, kan Ustaz Zul, kalau pergi ke klinik, nurse pun bagi untuk orang perempuan ni mengandung umur sehingga 36. Sebab dia kata sebab 40 ni dia berisiko. Itu secara logik lah kan. Tetapi kalau kita lihat ini, Nabi Zakaria umurnya dah tua renta dah. Dah orang kata tu tulangnya dah lemah dah. Uban dah banyak. Kalau kita fikir logik, tak mungkin ni boleh berlaku ni. Tak mungkin boleh dapat anak ni. Kita pun orang awam pun kadang tengok begitu kan. Tapi nak katanya, isteri Nabi Zakaria alaihissalam ini Allah kurniakannya anak, padahal dia adalah wanita yang mandul. Bila kata mandul ni, dia kata nak dapat tu memang tak boleh. Sebab kalau kita tahu pun, dia tu tak dapat anak sebab mandul. Kita punya fikiran pun, ataupun kita punya tanggapan,
Memang takkan ada anak lah orang ni kan sebab dia mandul. Tapi nak katanya di sini, inilah salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suaminya pun dah tua renta. Orang kata tu takat pakai tongkat tu dah gigil-gigil dah. Tapi berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Zakaria alaihissalam dikurniakan seorang putera. Dan bila lihat kepada kisah Nabi Zakaria ni, saya merasakan bahawa baiknya Nabi Zakaria ni. Saya rasa macam dalam keadaan Nabi Zakaria ni satu contoh teladan seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang lemah lembut, seorang ayah yang saya rasa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Zakaria alaihissalam ini. Itu yang pertama berkaitan dengan rahmat Allah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Dan kalau kita lihat Nabi Zakaria ni, dia asalnya ketika dia diarahkan ataupun dia dicabut undi untuk menjaga Maryam alaihissalam. Maka ketika dia masuk ke dalam mihrab, dia berasa pelik. Macam mana Maryam ini boleh mendapat buah-buahan yang bukan pada musimnya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan kan, bukan musim durian. Tapi tiba-tiba dapat buah durian tu. Dari mana datang ni? Dia punya persoalan itu. Jadi daripada kisah itulah Nabi Zakaria alaihissalam keteguhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Maryam alaihissalam boleh dapat buah-buahan tersebut bukan pula pada musimnya, apatah lagi Nabi Zakaria yang kalau kita fikirkan dia seorang yang dah tua, isterinya yang mandul, memang tak boleh nak dapat anak dah. Tapi disebabkan keyakinan, keteguhan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia terus mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa tak ada yang mustahil dalam kehidupan kita. Tak ada sesuatu yang boleh menghalangi kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Maka waktu itulah Nabi Zakaria alaihissalam memulakan doanya. Kemudian daripada isteri yang mandul itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadanya. Dan itu yang pertama, antara suratul rahmah. Dia sebenarnya banyak tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita tak lebih-lebih lah untuk pada hari ini. Kita pun hari ni hari Jumaat kan Ustaz kan, saya pun bekerja dengan ambil anak sekejap lagi. Jadi yang kedua, kita nak tengok kepada rahmat Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita lihat kepada Nabi Zakaria. Ini antara yang Ustaz Zul tadi sebutkan lah, yang pada awal-awal tentang rahmat Allah kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat pada ayat 49 dan ayat 50 ini, dia ada kalimah wa wahabna lahum min rahmatina. Rahmat itu juga. Tadi Nabi Zakaria rahmat juga. Kemudian pada Nabi Ibrahim rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebahagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi tinggi kalau kita lihat di sini. Sebabnya Nabi Ibrahim ini berusaha untuk mengajak ayahnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apa yang berlaku? Ayahnya menolak dakwah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang nak kita lihat daripada bentuk rahmat Allah Taala di sini adalah sebagai ganti dari sikap sang ayah tadi yang menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu apa dia? Nabi Ibrahim berupa anak keturunan yang menjadi pewaris kepadanya, yang baik, kemudian yang lebih baik tutur katanya, kemudian yang baik sikapnya, iaitu apa dia? Diberikan Ishaq wa Ya'qub. Ini antara bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kan kita melakukan dakwah, ada orang tolak, kita kata, oh awak pun sama je, saya tahu kisah lampau awak ni, contohlah dia kata begitu kan. Tapi kita kena yakin bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat luas. Kalaulah berlakunya begitu, mungkin seorang yang tolak, tetapi jangan risau, rahmat Allah dia akan memberikan kasih sayang kepada orang lain. Boleh jadi 10 yang datang, 100 yang datang, 1000 yang datang. Dia dalam kita nak buat kerja dakwah ni kan Ustaz, dia bukan, memang akan banyak halangan dia. Sebab ini kerja-kerja Nabi SAW.
para anbiya kan. Jadi dalam melaksanakan kerja-kerja dakwah memang akan berlakunya mungkin dari segi kekurangan tenaga, masa ataupun harta, penolakan daripada orang-orang sekeliling dan sebagainya. Tetapi rahmat Allah itu yang disebutkan sebagai suratul rahmat. Dan satu lagi Ustaz, saya nak tambah lagi lah. Dia berkaitan siapakah lagi orang yang dapat, hamba-hamba pilihan yang dapat rahmat Allah ni. Nanti saya berikan Ustaz ya. Ustaz tambah-tambah sikit. Okey. Jadi yang terakhir adalah rahmat Allah kepada orang yang berada dalam kesesatan. Lepas tu dia, bila kita fikir, ya Allah, orang yang dalam kesesatan pun masih lagi dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maha kasihnya Allah, maha penyayangnya Allah, maha rahmat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya ini. Kalau kita lihat dekat sini adalah pada ayat 75. Kalau tengoklah daripada ayat 75 ini, dia panjang. Ayat 75 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kul man kana fid dalalati falyamdud lahu rahmanu madda. Barang siapa yang berada di dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah. Allah perkenalkan dengan namanya iaitu Rabb yang Maha Pemurah. Allah tak sebutkan siapa yang dalam kesesatan tadi, biarlah Rabb yang Maha Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang Maha Al-Hakim, yang Maha mengadili, tetapi Allah meletakkan Rabb yang Maha Pemurah, memperpanjangkan tempoh baginya sehingga apabila mereka ni telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka yang sesat ni tadi tentang kiamat ke, tentang siksaan-siksaan yang akan dihadapi, mereka akan mengetahui siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penolongnya. Jadi bentuk rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini adalah kepada orang-orang yang berada dalam kesesatan, adalah Allah akan memberinya masa hingga satu waktu yang sudah ditetapkannya. Baik, Allah berikan satu waktu. Supaya apa? Supaya waktu ini agar orang-orang tersebut ini yang berada dalam kesesatan, dia bertaubat kepada Allah. Maha Ar-Rahman ya Allah. Saat kita berada dalam kesesatan, saat kita berada dalam dosa dan kemaksiatan, Allah Ar-Rahman memberikan kita waktu untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebab itu kalau kita dengar selalunya, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita waktu untuk hidup pada hari esok, bukan untuk kita menikmati nikmat-nikmatnya, tetapi Allah minta kita supaya memperbaharui taubat kita, untuk memperbaharui kebaikan-kebaikan kita. Jadi, kalau kita tidak bertaubat, maka apa yang disebutkan sini? Mendapatkan apa yang diancamkannya kepadanya, baik siksaan maupun hari kiamat itu nanti. Inilah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang yang dalam kesesatan pun dapat rahmat, apatah lagi orang yang bertakwa, orang yang mukmin. Disebutkan dalam surah Maryam ini. Ada disebutkan tentang orang yang bertakwa akan dapat, orang mukmin akan dapat, orang yang berada dalam kesesatan pun akan dapat. Itulah antara surah Rahmat tu. Terima kasih banyak Ustazah ini. Saya bila Ustazah cerita ni, banyak pula poin yang saya dah tambah-tambah. Dan poin-poin itulah yang kena masuk dalam projek buku surah Maryam kita ni, yang mungkin namanya lebih kurang lah hikmah-hikmah di sebalik surah Maryam kan. Jadi tuan-tuan perempuan, Kak Anis, lain-lain, saya minta maaf saya lama sangat tak live, sebulan ke berapa lama dah tak live ni, sebab saya fokus pada benda yang lain. Mohon boleh berikan komentar-komentar di ruangan chat apa yang tuan-tuan perempuan dapat poin daripada penyampaian Ustazah ini tadi. Antara yang menarik lah Ustazah ini Allah Ta'ala akan berikan kebaikan pada kita setelah kita diuji punya juga. Saya ingat apabila ini cerita anak murid isteri saya ke ataupun orang lain, kalau lah saya ingat saya anak murid, dia kata doktor ni kalau diuji je mesti doktor akan dapat sesuatu yang lebih baik. Jadi apa sebagai contoh banyak yang contohnya apabila rumah kami kena banjir dulu dalam tahun 2020 2022
2020 ke berapa ya? Saya pun dah lupa dah. Haji tahun berapa Shah Alam 2021? 2022? Ke 2022? Saya pun tak ingat ada masa ni. Tapi kemudiannya kami dapat tawaran pergi haji. Alhamdulillah. Saya pergi haji tahun berapa? 2022. Saya ingatkan 2023 saya pergi haji. 2022. Jadi maksudnya bila banjir yang teruk 2021, kami tahun 2022 alhamdulillah kami dapat pergi haji. Okey, dan kalau ada lagi lah, tak apalah, itu cerita peribadi kan. Tapi kalau kita tengok selepas Nabi Ibrahim AS dicampakkan ke dalam api, kasih banyak Kak Anis ya. Kalau ikut cerita As-Saffat tu, kemudiannya Nabi Ibrahim AS dapat anak namanya Ismail. Walaupun mungkin lambat lagi. Mungkin masa kena campak dalam api tu tak kahwin pun lagi kan. Okey. Lambat lagi peristiwa nak kahwin dengan Hajar pun. Tapi Al-Quran surah As-Saffat dia menggandingkan. Lepas dicampakkan ke dalam api, maka Allah Ta'ala pun fabasyarnahu bighulamin halim, dapat anak yang penyantun. Okey. Kemudiannya selepas Nabi Ibrahim kan dia pergi hijrah sampai ke sampai ke sebuah negeri yang jahat tu, raja yang jahat tu. Dan apa yang dapat? Iaitu Nabi Ibrahim Sarah radhiyallahu anha diganggu oleh raja yang kena sawan sampai 3 kali. Dan alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan Hajar. Dan daripada Hajar itulah lahirnya Nabi Ismail dan kemuncaknya Nabi Muhammad. Hasil daripada diganggu oleh raja yang zalim. Okey. Kemudiannya kalau kita lihat Nabi Ibrahim AS dalam surah Maryam yang telah ditolak oleh bapanya yang kita sebutkan tadi, dapat 2 orang, Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub AS. Dia ada je benda-benda yang Allah Ta'ala berikan setelah ujian. Nabi Zakaria AS apabila usia yang tua, sangat tua renta yang kata Ustaz Zaini tadi, dapat anak, dan anak tu wa atainahul hukma sabiyah. Dia dikurniakan hikmah kebijaksanaan daripada kecil lagi. Okey, dan kalau kita lihat sama juga dengan Nabi Musa AS apabila melarikan diri daripada Firaun sampai ke Madian, akhirnya dapat isteri. Dan isteri itu isteri yang bijak. Kalau tak lari tu jumpa tak isteri kat Madian? Tak jumpa dah. Disebabkan takut dengan Firaun, maka lari diri sampai ke Madian, jumpa dengan keluarga yang baik, kahwin pun dengan keluarga yang baik. Dan itulah yang membina momentum kekuatan Nabi Musa AS untuk kembali ke Mesir bagi memulakan operasi dakwah skala yang lebih besar lagi sebagai seorang rasul. Jadi setiap ujian yang Allah Ta'ala berikan tu dia ada je kelebihan-kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jal. Justru kalau kita dapat ujian tu, orang beriman kan dia akan melihat daripada aspek yang berbeza. Tidak lihat daripada, kalau ditimpa musibah tu, mereka tidak lihat kepada musibah tu, tapi lihat kepada siapa yang mengizinkan musibah tu berlaku. Apabila Allah Ta'ala yang mengizinkan musibah itu berlaku, pasti ada rasa di sebaliknya. Macam perang lah yang berlaku di negara tertindas sekarang kan, negara G tu. Apa yang berlaku? Kalau kita fikir kita nak menang terus je. Tapi dengan kehendak Allah Azza wa Jal, berapa banyak negara dunia ini yang telah memberikan sokongan kepada G. Dan walaupun sokongan itu mungkin boleh dipertikaikan, tapi benda ni tak pernah berlaku pun sebelum ni. Tiba-tiba sokongan diberi itu luar biasa. Jadi ini setiap musibah yang menimpa kita, yang kita sebutkan tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan ini merupakan rahmat daripada Tuhan Ar-Rahman yang begitu mewarnai surah Maryam ini. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, kemudiannya Ustaz Zaini, kalau kita tengok, ini merupakan satu-satunya surah yang dinamakan dengan nama wanita. Betul lah kita ada suratul Nisa, tapi Nisa tu nama umum, wanita. Kita ada banyak nama lelaki kan. Cuba boleh tak tuan-tuan puan-puan, saya tak nak sebut. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan, Kak Anis, Ibu Zainab, Puan Rosita dan lain-lain, tolong senaraikan nama-nama surah yang bermula nama orang lelaki. Okey, seorang satu. Nak type je terus send. Surah Luqman, okey, nama Luqman. Okey lagi? Muhammad, Masya Allah. Surah Ibrahim. Surah apa lagi ya? Luqman mula Alif Lam Mim, Ibrahim Alif Lam Ra. Kak Afidah ada juga. Surah Ali Imran, Alif Lam Mim.
Okey, surah Yusuf Alif Lam Ra, Puan Dashikin. Ummu Azhar surah Nuh Inna Arsalna. Okey. Kak Anis pun sama dengan Puan Ummu Azhar tadi. Surah Yunus dan Hud kedua-duanya bermula dengan Alif Lam Ra. Okey, surah Yusuf dah sebut. Ada lagi tak surah orang lelaki? Okey, itulah kan surah-surahnya kan. Surah Taha. Surah Taha. Taha tu kalau dikaitkan dengan nama Nabi Muhammad lah kan. Yasin pun. Tapi benda tu tak jelas. Ia adalah khilaf kalangan ulama'. Jadi nama orang lelaki ni banyak. Dengan Luqmannya, dengan Yusufnya, dengan surah Ibrahimnya dan sebagainya. Tapi satu-satunya surah yang dinamakan dengan nama wanita Maryam. Dan satu-satunya tokoh wanita selain daripada kita tolak Nabi ni, selain daripada Nabi, beberapa nama lelaki disebutkan. Contohnya nama Luqman disebutkan, nama Kak Fidah betul, Surah Muhammad. Nama Luqman disebut, nama apa lagi, nama Zaid ada disebutkan, Zulkarnain walaupun ia gelaran ia disebutkan. Tapi kalau wanita, tak ada wanita pun yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Zulkarnain gelaran kan, tak ada wanita pun disebutkan dalam Al-Quran melainkan Maryam je. Tak ada kan wanita lain kan? Khadijah tak ada, Aisyah tak ada, lain-lain tak ada. Satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran ialah Maryam. Dan menariknya Maryam ni apabila disebut dengan banyak kali dan disebut dengan dua bentuk yang berbeza. Kak Anis ya, disebut dengan dua bentuk yang berbeza. Satu Maryam sahaja, satu lagi Maryam binti Imran. Wa inni samaituha Maryam, dan saya namakan anak saya ini Maryam. Okey, contoh Maryam sahaja. Dan dalam surah At-Tahrim ayat yang terakhir, wa Maryama banata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi kita nak dengar ulasan daripada Ustazah Nur Aini kita ni, mengapa surah ini dinamakan dengan nama wanita Maryam. Dan mohon tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi saya merayu untuk memberikan sokongan kepada ulasan Ustazah. Ada poin penting je boleh type di ruangan komen yang ada. Jadi silakan Ustazah. Ya, bila ni setakat carian saya lah Ustaz. Kalau Ustaz ada tambahan, Ustaz tambah berkaitan dengan kenapa dinamakan surah Maryam. Satu-satunya nama Maryam ataupun nama perempuan dalam Al-Quran iaitu Maryam sahaja. Apakah special dia ni? Sebenarnya Ustaz berkaitan dengan hikmah suratu Maryam, disebutkan surah Rahmah dia ni, dia ada sambungan dia ni. Dia ada sambungan. Surah ini dinamakan dengan nama perempuan iaitu Maryam kerana kalau kita lihat di sini, wanita yang sangat memerlukan rahmat dan kasih sayang Allah, antaranya adalah Maryam. Kalau kita lihat Maryam alaihissalam ini, ketika dia berada dalam keadaan hamil, berada dalam keadaan nak bersalin kan waktu itu, kemudian sakit dia nak melahirkan itu, memaksa dia untuk bersandar ke pangkal pohon kurma. Nak bagi tahunya, orang perempuan ni, dia waktu contraction kan, Kak Anis, Kak Fidah, waktu contraction tu lah orang kata macam nak patah dua dia punya badan, ataupun kalau boleh nak cabut lari daripada katil hospital labor room tu, kalau boleh suami kat sebelah nak gigit dia suami tu, dia punya kesakitan tu. Dan kita dapat membayangkan bagaimana keadaan Maryam alaihissalam ketika itu yang nak melahirkan, tetapi waktu tu tak ada siapa. Waktu tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat dia bersandar. Saya bila baca ni, ya Allah, kuatnya. Sedangkan kita ni memang Ustaz, kalau kita dah kata okey, puan ini bersiap sedia kita nak tolak ke labor room, dia kata macam tu. Oh kita ni, ya Allah, la ilaha illa anta, dok. Mulut ni terkumat kami Ustaz. Sehingga kan, bila kita dah sampai labor room, doktor ni, nurse ni, dia akan tinggalkan kita. Dia akan tinggalkan kita, layanlah contraction tu bagaimana. Kalau suami tak dapat masuk, kita seorang lah. Waktu tu, tiada tempat kita bersandar hanya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa waktu tu kita berseorangan, tak ada siapa dah ni yang boleh tolong aku ni, tak ada. Kadang kalau ke hospital tu dia akan letaklah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya ibu-ibu ni sentiasa berzikir kan. Tapi waktu tu
itulah waktu detik pertama Ustaz. Saya lahirkan anak pertama, kita berada dalam pelajar U, kemudian dalam orang kata baru pertama kali, kita tak ada apa-apa dah waktu tu pasal PKP. Pula PKP tu Ustaz. Ya Allah, memang tak boleh nak buat apa dah. Suami tak boleh masuk, nurse pun dia tinggalkan kita. Waktu itulah kita rasa kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi disebabkan itu, kita akan merasakan bahawa kita rasa betul-betul kita ada Allah yang akan mempermudahkan benda ini, yang akan menjadikan semuanya ini akan berjalan dengan lancar. Jadi apa yang berlaku kepada Maryam AS ini, ia menunjukkan bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berhadapan dengan kondisi keadaan dia ingin melahirkan itu, dia perlu pergi bersandar ke pangkal pohon kurma tu. Berkata tak kuat dah Ustaz. Kalau nak katanya memang kita kata dah lemah sangat dah ketika itu. Tapi nak katanya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada Maryam alaihissalam. Bukan tu saja. Maka ketika itu Maryam alaihissalam ini dikurniakan kelahiran Isa, putera Maryam. Dan kalau kita tengok kepada logiknya, ini tak logik lah kan. Diberikan anak tanpa berkahwin, diberikan anak tanpa bapa, tak masuk akal. Tu kita rasa macam logik fikir je, macam mana boleh berlaku benda macam ni kan. Jadi nak tunjukkan bahawa Maryam alaihissalam ini adalah hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang tak boleh kita ragukan. Yang tak boleh kita rasa tak mungkin lah benda ni. Tak boleh. Jadi tak ada ruang nak meragui, kerana memang itu adalah hamba pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita perlukan adalah keimanan bahawa yang menjadikan ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga merupakan tanda kebesaran Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Isa alaihissalam, kepada sang ibunda itu tadi, dan juga kepada umat manusia. Ada perkara yang kita rasa macam di luar jangkaan kita tak mungkin berlaku, tapi kalau Allah kata berlaku, maka dia akan berlaku. Maka semua ini yang kita sebutkan daripada awal tadi tentang rahmat Nabi Zakaria alaihissalam, rahmat kepada Nabi Ibrahim ini, dia menunjukkan tentang sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Maka nak berkata surah Maryam ni tadi adalah sebagai suratul rahmah dan dinamakan sebagai surah Maryam kerana nak angkat kemuliaan Maryam alaihissalam ini adalah sebaik-baik wanita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita hari ini orang perempuan memang perlu contohi kepada Maryam alaihissalam. Yang mana kalau kita lihat hari ini, disebabkan media sosial kita yang ada, habis kita punya anak-anak remaja, perempuan-perempuan, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita terhakis sifat malunya. Sedangkan Nabi Maryam alaihissalam ketika didatangi malaikat, macam mana dia nak berhadapan dengan malaikat ketika itu? Dia meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan malaikat pun menzahirkan siapakah dirinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah tentang surah Maryam, betapa kita belajar daripada Maryam alaihissalam. Sebenarnya banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya bagi pada Ustaz. Ustaz tambah sikit-sikit boleh? Betul ke Ustazah ini, kalau masa isteri saya Kak Rehana dulu nak bersalin, kakak dia beritahu apa tanda nak bersalin. Dia kata kalau kau nak bersalin, dia ni cakap aku kau je adik-beradik ni. Kalau kau nak bersalin, betul nak bersalin tu, tandanya adalah kalau orang tanya lebih-lebih kau rasa nak tampar muka orang tu. Betul ke? So kalau nak menjawab lagi orang tanya. Okey, tapi di saat kaum wanita, kaum ibu rasa kesorangan kerana nak melahirkan anak tu kan, saya yang pertama saya tak boleh masuk lah. Tapi saya masuk tu di saat hujung-hujung nak keluar. Tapi kali yang kedua saya masuk daripada awal lagi sebab kita pergi ke swasta masa tu, dan masa tu dalam 2000 lebih je. Sekarang ni lagi tinggi kan. Dan di hospital Salam Shah Alam masa tu saya masuk daripada awal, daripada pagi
teman sampai tengah hari, agak lewat juga sebab masa tu agak sukar untuk bersalin anak kedua sampai kena vacuum. Sebagaimana isteri kita hanya makan beberapa biji kurma, kita memang tak makan langsung. Habis saja dia bersalin, memang kita bawa diri cari makanan kelaparan. Tapi saya nak cerita di saat orang macam Ustazah Aini, Kak Anis, Ibu Zainab dan lain-lain rasa sunyi, keseorangan masa melahirkan anak, suami pun rasa kesepian juga sebenarnya. Tambah-tambah kalau anak yang pertama kan. Masa tu kita rasa macam, aku nak buat apa ni first time nak dapat anak ni kan. Masa tu di Hospital Sungai Buloh, tempat Kak Halina kita kerja. Jadi saya duduk tu macam, saya tak tahu nak buat apa. Saya nak contact isteri tak boleh. Saya pula yalah handset macam mana saya tak ingat dah. Tapi saya ni lambat pakai smartphone Ustazah ini. Saya pakai tu tahun 2012 ya. Lambat lah, orang lain dah lama dah kenal dunia-dunia smartphone ni. Saya tak ada, saya lambat sangat. Jadi masa tu rasa sunyi, tak ada orang ke datang nak teman aku. Kita rasa masa tu kita perlukan sangat orang datang membantu kita. Dan Alhamdulillah apabila lahirkan anak tu, abang ipar dan keluarga datang, abang ipar yang uruskan uri. Masa tu saya memang bela sangat. Dalam keadaan bela tu saya pun balik ke rumah sewa kawan-kawan. Kita masa tu ada lagi kawan yang bujang. Saya balik yang kelakarnya sepatah pun saya tak cerita pada sesiapa yang saya baru dapat anak. Saya balik, saya ajak dia orang makan, kemudiannya tidur kat rumah sewa. Esok saya pergi jumpa isteri. Saya tak cerita sepatah pun saya dapat anak. Okey, tapi nak katanya suami isteri dua-dua menanggung kesulitannya. Dalam keadaan isteri lebih menanggung kesulitan. Justru sebab itulah kalau masa Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang paling patut saya berikan layanan istimewa, yang Nabi kata ummuka, ibumu 3 kali tu. Kata sebagian ulama simbolik kepada 3 benda yang ibu buat, ayah tak buat. Melahirkan anak, mengandung, melahirkan anak dan menyusukan anak. 3 benda ni confirm seorang ayah tak akan buat selama-lama-lamanya. 3 benda ni lah yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada kaum ibu. Tapi sebagaimana ada komen tadi, masa nak bersalin tu tak nak anak dah, tapi tengok-tengok ramai lagi anak kan. Ustazah ni berapa orang anak? Alhamdulillah 2 Ustaz. 2, Alhamdulillah sama, saya pun 2. Ustazah Kak Afidah kita ni 6 orang ke berapa orang anak kan. Lahir tu tak nak dah, tapi Allah Ta'ala memang beri kekuatan pada kaum ibu. Kawan-kawan lelaki tak ada dah, tak nak sampai sudah dah. Okey, jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah ini dan nanti kita akan ada lagi kan siri live di TikTok ni pada Jumaat minggu depan, Jumaat satu lagi, ada dalam 3-4 siri kempen kepada surah Maryam. Kita nak berkenalan dengan surah Maryam, tokoh yang nama surah Maryam, dan nanti dalam 4 hari bulan 11 kita mulakan satu kelas tadabbur surah Maryam. Yang ni tadabbur ni kita memang nak bincang lumat, nak bincang sampai puas. Jika kalangan tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai program tersebut, ni boleh tengok gambar kat sini ya. Boleh tengok kat sini, alamak besar pula dia punya ni. Sini apa? Okey, gini nampak kan? Okey, boleh hubungi nombor ni, tolong ambil ataupun tolong cincok je. Oh, dia tak boleh tunjuk lah. Macam mana nak buat Dia tak boleh tunjuk juga. Kan dulu boleh tunjuk. Ustaz kita tulis dekat ni kot, dekat chat tu. Tapi Ustaz buat kosong tu O ke? Ustazah ini boleh tolong saya tak? Saya tak boleh nak. Ni okey. Ada seorang tolong masuk. Tak apa. Tim saya tolong. Tolong adjust di ruangan chat. Tulis nombor wasabi. Tapi adjust sikit. Kosong tu jadi O dan sebagainya. Okey. Mana yang ini? Siapa nak? Boleh. Tutup. Nanti tak pasal saya kena tendang nanti. Rasa dulu boleh tunjuk. Sekarang tak boleh tunjuk dah. Okey. Jadi siapa yang berminat boleh. Sebab kita dalam kelas ni ada 5 orang ustazah. Kita bermula dengan Ustazah Nur Aini. Kemudiannya Dr. Sarah. Ada ustazah. Kemudian yang ketiga Ustazah Nur Afidah. Kak Afidah yang ada pada hari ini. Kita ada kemudiannya Ustazah Nik Fatma dan juga Ustazah Syafawati. 5 orang ustazah akan handle 5 kali kelas bermula 4 hari bulan 11 sampai 2 hari bulan 12. Kita bincang sampai lumat surah Maryam ni.
Jadi ataupun tuan-tuan puan-puan boleh hubungi saja secara personal. Nanti kita akan tengoklah ya. Okay, siapa yang berminat boleh. Ustazah ini last sekali. Secara ringkas mungkin kita berhenti dalam pukul 10.30. Boleh Ustazah tolong ceritakan kepada kami ni untuk bagaimana kita menghayati doa Nabi Zakaria AS yang penuh dengan nilai-nilai sentimental, kehambaan yang tahap tertinggi. Mohon. Okey. Boleh Puan Airin. Puan Airin ni siapa ya? Bukan Kak Airin. Puan Airin boleh tak ada masalah. Hubungi je yang nombor kita berikan tu. Boleh buat bincang. Tak ada masalah insya-Allah. Okey. Ijaz Boleh Ustaz tulis dekat ruang komen tu. Nanti ada. Nanti kawan saya buat. Okey, baik. Okay. InsyaAllah untuk yang akhir ini, dia antaranya kalau kita lihat dalam bahagian surah Maryam yang awal-awal ini, kita belajar tentang adab berdoa dari seorang Nabi, iaitu Nabi Zakaria AS. Ia bermula daripada ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat, kemudian ayat yang kelima. Itulah permulaan berkaitan dengan doa. Okey. Berkaitan dengan doa ini, kalau kita lihat Nabi Zakaria alaihissalam, dia memulakan dengan iznada rabbahu nidaan khafiyya. Kita tengok pada ayat yang ketiga, iaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut. Baik. Kalau kita lihat di sini, apa yang Nabi Zakaria alaihissalam ini, kalau tulis macam tu pening orang. Nampak tak boleh langsung. Okey. Sorry. Saya bercakap. Terus. Kalau apa boleh dia tutup mic tak keluar kan apa. Okey. Baik. Dia secara ringkas lah. Nanti kita akan bincang lumat bagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalam ini betapa orang kata humble. Humble ini merendah diri, tunduk saat berdoa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan rendah diri dan suara yang lembut. Jadi kita bayangkan ya, contoh Nabi Zakaria alaihissalam di sini disebutkan dengan rendah diri dan suara yang lembut. Sebagai contoh, seorang anak dia nak minta sesuatu kepada ayah dia, untuk ayah balik kerja kan. Kemudian dia kata dengan dua cara nada yang berbeza. Yang pertama dia kata ayah kasut dah koyak ni. Kata, ayah kasut dah koyak ni. Nak beli boleh? Kata macam tu. Tapi yang kedua, dia salam ayah dia. Dia pun beritahu, kata ayah, kasut abang dah koyak dah. Minggu depan ada bola, ada pertandingan bola. Boleh tak ayah belikan? Mungkin waktu tu ayah tengah penat kan? Ayah tengah penat. Tetapi waktu ayah tengah penat itu, dia mungkin dah lepas duduk kan? Tetapi antara yang pertama dengan kedua tadi, pertama dengan nada yang kasar, nada yang meminta tu seolah-olah memaksa. Yang kedua dengan penuh adab, dengan rasa rendah diri, dengan suara yang lembut kita kata. Dan kita pun boleh fikir mana satu yang akan ditunaikan oleh ayah. Mungkin ayah dah duduk kan. Bila kita gunakan nada yang kedua, kita akan teringatlah anak minta kasut bola ni. Kena belikan disebabkan akhlak yang ditunjukkan oleh anak. Jadi, yang berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam ini adalah bagaimana dia melantunkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kan, saat kita berdoa dalam keadaan suara yang rendah, dalam keadaan suara yang lembut, dengan rendah diri dan suara yang lembut, kita akan sebutkan, Ya Allah, bantulah aku Ya Allah. Kita akan merintih, kita akan rasa keikhlasan dalam berdoa itu. Berbanding kalau kita tergesa-gesa, Ya Allah selamatkanlah aku gitu. Dia berbeza. Tetapi bila kita dalam keadaan yang lembut, suaranya lembut dan rendah diri, kita akan merasakan dengan penuh lirih. Kita panggilkan sebagai penuh lirih ni, Ya Allah, aku ini hamba-Mu yang lemah. Kita akan merintih dan kita akan melantunkan dengan penuh keikhlasan. Ini yang berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian,
Selepas Nabi Zakaria berdoa dengan merendah diri saat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan suaranya yang lembut, dia sebut apa selepas itu? Dia kata qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su shaybah. Dia kata, Nabi Zakaria alaihissalam kata, ya Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dia menyebutkan kekurangan, ketidakberdayaan dia. Dia menyebutkan bagaimana keadaan diri dia. Maka begitulah kita saat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan, ya Allah, aku ini dah tua sebagai contoh lah kan. Contoh kita sebutkan dalam Nabi Zakaria ini, ya Allah, aku ini sudah tua renta dah tak larat dah. Kepala pula dah beruban. Nanti kita akan lihat kenapa digunakan ra'su syaibah ataupun bentuk-bentuk doa ini. Dan apa yang Nabi Zakaria sebutkan, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau. Jadi Nabi Zakaria ini menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada. Jadi dalam adab berdoa yang diajarkan oleh Nabi Zakaria, secara ringkasnya adalah yang pertama, merendah diri, kemudian dalam suara yang lembut. Kemudian yang ketiga, sebutkan kelemahan kita. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tahu keadaan diri kita, Allah tahu keberdayaan kita, tetapi sebutkan tanda bahawa kita ini memang tidak mampu, memang kita tidak berdaya sebab kita ini hamba yang lemah. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sebenarnya. Dan yang ketiga, yang seterusnya, ada berapa dah? Dan seterusnya, Nabi Zakaria alaihi salam pula mengatakan, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau. Disebutkan, sesungguhnya doa-doa yang sebelum ini engkau telah berikan kepadaku, nikmat-nikmat yang engkau telah berikan kepadaku banyak ya Allah, sehingga tidak terkira. Dan kemudian Nabi Zakaria AS menyebutkan kekhawatirannya tentang lepas baginda tiada nanti, siapa yang akan menggantikan Nabi Zakaria AS ini supaya dikurniakan anak. Barulah disebutkan apa yang Nabi Zakaria nak, iaitu seorang putera yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara adab-adab yang kita boleh ambil, adab-adab yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang kita berdoa terus kita minta tanpa kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita mengadu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah juga kan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Al-Fatihah sendiri pun mengajarkan kita cara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di sini tentang Nabi Zakaria, ajar kita berdoa bagaimana situasinya, iaitu dibawa seorang sosok untuk kita contohi. Tapi dalam surah Al-Fatihah disebutkan selepas kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyatakan kelemahan diri kita, kemudian barulah kita minta. Dia seolah-olah hampir sama dengan bagaimana Nabi Zakaria mengaplikasikan daripada surah Al-Fatihah tersebut dalam cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Zaini, dan minta maaf ya dengan gangguan tadi, saya tak perasan. Dan contoh Ustaz Zaini buat tadi menarik. Apabila saya nak tambah sikit, apabila seorang anak dia cakap baik-baik dengan ayah dia, walaupun ayah ni penat, tapi demi anak ni sanggup buat kan. Tapi dia nyatakan, nanti minggu depan abang nak main bola. Sama juga kalau anak-anak saya pun, kalau dia jelaskan tujuan dengan baik. Contohnya dia kata dia perlu beli seluar kerana tujuannya sekian-sekian, dan benda tu kena dalam tempoh 3 hari lagi, kita akan segera bertindak. Okay, Nabi Zakaria AS pun dalam doakan dia nyatakan kan, bahawa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Jadi baginda risau dengan kematian baginda nanti, tak ada anak yang boleh meneruskan perjuangan, sedangkan baginda khiftul mawaliya min warai, baginda tak berapa harap dengan orang-orang lain yang kelihatannya mungkin tak ada kemampuan,
sebahagiannya ada yang cuba mengkhianati dan sebagainya. Jadi baginda memerlukan seorang yang betul-betul ada kekuatan untuk menyambung perjuangan baginda. Jadi dinyatakan tujuan tu. Satu benda yang sangat jelas. Benda inilah semuanya dapat menarik Allah Azza wa Jal mendengar doa dan permintaan Nabi Zakaria AS. Dan sebab itulah sebahagian ulama' kami Ustazah ini apabila bincang tentang kaf ha ya ain sad, satu benda yang peliknya, kaf ha ya ain sad tu dia bacaan huruf muqatta'ah terputus-putus kan, tapi dia satu ayat. Okey, sekejap ya, saya nak tengok jap. Mana ni? Ada satu ayat berbeza dengan surah Asy-Syura. Asy-Syura Hamim Ain Sin Qaf, 5 huruf ingat. Hamim Ain Sin Qaf, tapi dia 2 ayat. Hamim 1 ayat, Ain Sin Qaf 1 ayat. Tapi kalau kaf ha ya ain sad 5 huruf semuanya 1 ayat. Dan sebahagian ulama dalam meneliti huruf kaf pada ayat pertama tu menyatakan kaf itu bererti ya kafi, wahai Tuhan yang mencukupkan. Wahai Tuhan yang mencukupkan keperluan Nabi Zakaria. Wahai Tuhan yang mencukupkan urusan Maryam. Wahai Tuhan yang mencukupkan Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan yang mencukupkan dakwah Nabi Musa dengan menghantar Nabi Harun dan sebagainya. Inilah Tuhan yang akan mencukupkan keperluan kita nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, siapa yang mahu bersama dengan Ustazah ini dan 4 lagi Ustazah yang lain, kita tadabbur sampai lumat insya-Allah, kita nak faham sungguh surah Maryam ini, boleh hubungi saya nanti insya-Allah. Kita akan tengok, kita akan berikan layanan respon balas yang terbaik insya-Allah. Jadi sekadar itulah untuk perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah ini dan juga kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang sudi bersama kami pada hari ini. Kepada semua yang menghidupkan perbincangan, barakallahu fikum, hayyakumullah wa bayyakum wa hayyakumullahu min ma'rifah. InsyaAllah kita jumpa dalam minggu depan ataupun bila-bila dah kalau saya ada kelapangan untuk buat TikTok live ini. Okey, terima kasih banyak Ustazah ini sekali lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, terima kasih.